Assalamualaikum man. Hello. Okey, bersama saya Bro Zayes dalam Zayes Stream. Baik, come out dengan this idea sebab actually sebenarnya video kali ini dia actually sebenarnya bukan video tapi lebih pada podcast. Cuma saya tak ada jemputan. Saya akan bercakap secara solo. Saya akan discuss based on my opinion. Apa yang saya nak discusskan adalah betul lah saya nak cakap tentang motor KR yang dilumbakan oleh tim Techno Tuners daripada Indonesia untuk NGO Buriram yang baru ni 2026 dekat Thailand. Okay, so topik ni pada saya agak panas sebab dalam banyak-banyak race rasanya yalah, kita tak dapat nampak sangat pertembungan antara Malaysia, Thailand dengan Indonesia dalam satu race. Okay, actually ada race litar lah macam Asia Road Race, tapi rasanya Asia Road Race tu mungkin pengliputan dia, orang kata liputan dia tu tak mendapat perhatian sangat lah untuk golongan-golongan kita ni, golongan mak motor ni. Tapi sebenarnya kalau bila cerita drag race, sebenarnya actually saya pun sebenarnya tak pernah nak ambil pot sangat pasal NGO Buriram race dekat Thailand ni kan. Tapi bila ada nama-nama besar daripada Malaysia yang pergi lumba dekat sana, so benda tu kita mula ambil tahu lah. Kalau tak ambil tahu pun benda tu dia keluar dekat kita punya akaun TikTok, social media, memang keluar banyak kali. So nak tak nak, daripada tak tahu tu jadi tahu lah. Okay, so saya tak sempat pun tengok race tu secara live dekat mana-mana channel lah. Tapi dia punya result tu memang rasanya semua orang sedia maklum lah. Okay, Malaysia ada hantar banyak tim. Okay, ada beberapa tim yang masuk dalam beberapa kategori. So untuk podcast kali ni saya tak ada nak discuss detail. Okay, kategori ini macam mana. Cuma saya nak cerita pasal macam mana motor Techno Tuners ni betul-betul laju. Sebab okay, waktu sebelum ni kan ada orang kata friendly match yang mana tim Techno Tuners datang dekat Malaysia untuk berlumba Okay, berlumba. Techno Tuners hantar Kawasaki KR. Kawasaki KR 150. Tak kisahlah body KRZ ke, body double R ke. Senang kata platform dia platform Kawasaki KR lah. Okay, dan yang diwakili Malaysia pula Yamaha 125Z. Okay, dari segi spek memang nampak 125Z. Spek dia 63. KR daripada Techno Tuners Indonesia, spek dia 65. Okay, dalam race tu kita tengok, tak tahu detail sangat pun, tapi menang dekat tim Malaysia. Okay, tim Malaysia menang. Walaupun spek kita tu spek 63, tak sebesar 65. Walaupun spek yang dibawa oleh 125Z tu sebenarnya ialah 125Z. Motor 125Z 125cc, kau boleh modify supaya dia boleh berentap dengan motor yang base dia 150. Power lah. Memang power lah. Sebab Kawasaki memang dia dah setting motor tu balance spek dia. 125Z tu terpaksa besarkan size piston lah. Baru nak dapat macam tu punya power lah. Okay, dan dalam banyak komen selepas kemenangan tim Malaysia tu, aku sebut tim Malaysia je lah, mudah sebab bila dah menang tu, dekat ruang komen ni memang panas aku tengok. Sebab apa? Dia punya panas tu yang tim Malaysia bahan
tim Indonesia. Okey, yang belah-belah Indonesia ni pula bahan Malaysia. Dia macam tu antara dua, tapi pada aku benda tu sekadar orang kata apa, dekat ruang komen je lah, tak adalah melebih-lebih dekat luar pun. Dia macam satu permainan social media. Macam mana social media ni, orang-orang dekat dalam social media react macam tu lah. Dan kita boleh baca. Okay. Dan ada satu komen, yang ni komen yang paling best lah, sebab mention dekat dalam tu adalah, dekat dalam komen tu dia bagi tahu kekuatan Technotuners bukan dekat 201. Kekuatan Technotuners adalah dekat 1 kilometer. 1000 meter punya game. Okey, kita sedia maklum Malaysia mana ada. Malaysia, aku pun tak faham dah lama game drag ni. Tapi kita memang tak ada game 1 kilo. Kita memang tak ada game 1 kilo. Dekat Indonesia, diorang main 1 kilo. Diorang pergi Thailand, diorang race dekat Thailand. Dan Thailand ni pula, pada aku dia antara tempat drag racing kategori kapcai dengan moped dalam Asia ni yang paling best lah. Dekat Australia tak ada, dekat Jepun tak ada. Pada aku dekat Thailand best, sebab kategori dia tu menyeluruh. Semua kategori ada. Dan kalau kau nak pukul nama, kau champion dekat Malaysia, kau champion kat Indonesia, still orang kata king sebenar Asia ni Thailand. So kau nak tahu kau power ke tak, kau kena pergi sana. Kau kena pergi Thailand. Kau kena test dekat Lita Thailand. Dan Thailand memang power lah. Okay, so bila race yang baru ni, aku tengok, aku fokuskan perlumbaan 1 kilo 1000 meter Moto Technotuners. Okay, bila aku tengok dalam game yang dia masuk, Technotuners punya motor memang laju bai. Aku tak tahu kalau orang kata orang nak menidakkan. Aku tak nak cerita pasal kes curang tak curang, tipu tak tipu kan. Okay, tim Malaysia ada terlebih stroke, tim Indonesia pun ada terlebih stroke. Bukan topik tu yang kita nak bincang sekarang ni. Topik yang kita nak bincang adalah betapa lajunya motor Technotuners. KR dia tu. Memang laju bai. Sebab kalau kau buka TikTok ke, kau buka YouTube ke, kau tulis kan Technotuners 1000 meter. Kau akan tengok dia ada beberapa video yang memang dia letak dekat body, dekat body motor tu lah. So kau nampak POV rider tu tengah sprint untuk 1 kilo. So daripada pecutan, aku rasa daripada pecutan tu lebih kurang je dengan motor-motor lain. Cumanya motor Technotuners ni dia memang sampai hujung tau. Hujung mari. Dia punya hujung tu jahat bai. Sampai kan untuk race final dia tu, time dia dapat 19 point something. And then motor daripada tim Thailand, tim Lego dapat 20 point something. Beza 1 saat bai. Hampir plus minus 1 saat. Laju. Tim Malaysia pun ada ke hantar untuk 1 kilo ni kan. Game 1 kilo ni, 1000 meter ni, berapa masa dia? 21 ke 22? Kalau kita compare dengan motor Technotuner tu, dia punya gap 3 saat bai. Kau bayangkan dekat finishing line tu, motor Technotuner lintas finishing line, kau tunggu lagi 3 saat baru tim Malaysia tu finishing line. Jauh bai, kena tinggal. Sebab dia macam ni, aku memikirkan sebenarnya kalau kita cakap pasal pada aku sebab sebelum ni aku beranggapan power macam mana motor dekat Thailand, motor kat Indonesia untuk kategori 201 atau 402 drag. Tapi untuk long distance, aku sentiasa fikir yang tim Malaysia adalah, orang Malaysia ni power
Sebab kita ada LPT. Kita ada LPT 2. Apa lagi? Kita ada lekas, kita ada gatri, kita ada dash. Okey, ni semua orang kata track. Track yang tak legal lah. Yang mana banyak budak-budak kita berentap. Seremban pun banyak agak main dekat plus. And then banyak mekanik-mekanik ni aku tengok memang dia banyak fokus. Dia banyak ni tau, bila dia buat motor dia akan test macam ni. Jarak 1 kilo GPS dapat 180. Dia kata yang ini sekilo GPS dapat 190. So pada aku benda tu dah laju, dan aku ingat benda tu sebenarnya dah memadai untuk menjadikan Malaysia ni kira king untuk kategori bawa jalan jauh ni. 1 kilo lah. Tapi rupa-rupanya bila masuk dalam race, kira Malaysia masih jauh juga kalau nak kejar tim-tim yang top 1 dengan top 2. Nak kejar Technotuners, nak kejar Lego, memang jauh kalau ikut. Ni aku, apa yang aku tengok So mungkin kot aku tak go to detail lagi, mungkin ada technical issue ke apa ke kan. Tapi cerita dia sekarang ni numbers is a numbers. So kalau kau nak buktikan yang kita memang power kat untuk kategori 1000 meter, kena ada pembuktian ataupun tunggu the next race pula kan. So kena masuk lagi sekali untuk buktikan. Sebab kadang-kadang bila dah jadi situasi macam ni, kita nak kata Technotuners tu tak power untuk kategori 1000 meter, dia nombor 1. And then dia punya ET dia punya timing dia pun 19 something. Laju. Maknanya dia kurang sikit je lagi untuk menyamai rekod Super Open yang mana motor-motor yang daripada Thailand majority guna Honda Wave yang pakai engine full billet daripada crankcase sampailah ke head berseseran 1000cc. So aku nak cakap tu sebab dulu masa aku baca komen masa kes yang tim Technotuners datang Malaysia untuk friendly tu, aku beranggapan dia orang kata Technotuners power masa untuk kategori 1000 meter. Aku pun macam netizen lain juga, aku pun actually netizen juga, aku beranggapan macam ini ayat nak penyedap kata ke ni kan. Tapi bila dah jadi macam ni, terbukti Technotuners memang power So ada yang kata engine tu beli daripada tim Thailand, crankshaft beli daripada tim Thailand. Aku tak ada isu sangat benda tu. Sebenarnya kalau kau nak buat sendiri, kau buat Kalau kau nak beli, kau beli Tapi at the end tuning motor tu sendiri yang menjadikan motor kau king ataupun tidak. Pada aku dia punya tuner tu memang power tak kisah tuner pada mana kan. Sebab sekarang ni aku tak nak tengok benda-benda yang tak best. Aku just nak fokus benda yang best je. Betapa motor Technotuners tu, dia punya top speed dia punya long dia tu mari tau. Hujung-hujung dia memang sampai. Aku tengok macam power. Orang kata apa, bila dah mencapai setengah daripada full track 1000 meter tu, macam dah sampai lebih kurang 500 ke 600 meter tu, top speed dia mula sampai. Dia mula laju. Aku macam laju betul Sebab sebelum ni aku tengok bengkel-bengkel Malaysia, kalau dia up test motor ke atas highway, jarak 1 kilo GPS dapat 190, dapat 180. Aku ingat figure tu dah memadai So sebenarnya figure tu jugalah yang di-carry dalam perlumbaan
NGO Buriram baru ni, sepatutnya lah. Tapi bila kita tengok result dia, sebab sebelum ni testing daripada bengkel-bengkel Malaysia yang dia up dekat YouTube, TikTok, testing motor apa semua, dia orang test 1 kilo berapa GPS dapat. Tapi kes yang sekarang ni dalam NGO punya race ni, Buriram ni, dia bukan satu, orang kata apa, dia bukan tengok top speed dia. Dia tengok kau punya timing sekali. Dan point nak tengok menang tak menang sebenarnya timing lah. Okay, so maksudnya motor kau memang kena laju. So kau nak setting dia laju daripada awal, ataupun kau nak setting dia betul-betul laju waktu dekat hujung-hujung, itu masing-masing. Macam tim Technotuner ni, aku tengok motor dia pada peringkat pertengahan tu memang dia dah laju. Lepas tu dia terus tinggal. Kau bayangkan lah, tim Lego kena tinggal jauh juga bai. 1 saat agak beza dia. Kalau tengok tim Malaysia, bengkel yang diwakili Malaysia tu dapat 21 something ke 22 something. Yang tu kalau kita pairkan timing sebelah menyebelah tu, jauh kena tinggal loh. So sebenarnya pada aku power lah setup yang Technotuner bawa tu untuk 1 kilo. So aku tak tahu lah motor tu, resepi tu kalau bawa kat Malaysia, dapat kat budak-budak yang suka main long highway ni kan. Biasa dia dah dapat pomen-pomen Malaysia buat setting, okey 1 kilo dapat GPS 18, 2 kilo dapat GPS 200. Kalau kau dapat lah resepi yang Technotuner guna dalam NGO Buriram race baru ni, aku rasa mesti kau akan rasa macam laju motor ni. So aku tak banyak info yang aku dapat lah, tapi sekali pandang spek yang dia orang bawa adalah spek 65 jack 1.5. Okay, so bila jack 1.5, stroke dia akan naik 3 lah. Akan naik 3 mm lah. Itu yang jadi 57.4. Sebab stroke standard engine KR adalah 54.4. So bila tambah 3 mm, dia akan jadi 57.4 lah. Dan size piston dia pakai 65. Sebab ramai budak-budak kata spek 59. Sebab aku faham dekat Malaysia ni, dia orang memang untuk test 1 kilo atas highway kan, 1 kilo 2 kilo, memang dia orang main spek 59. Tapi apa yang dibuktikan oleh tim Technotuners, dia orang main spek 65 jack 1.5. Kira power lah, kira laju lah, terbukti lah, bukan sembang kosong lah. Tu aku boleh cakap lah. Kalau kata more in detail spek dia orang, ya spek tu rahsia kan, tak ada siapa pun yang tahu. Dia orang je lah yang tahu dia orang buat apa kat enjin dia orang. Cumanya aku nak bagi tahu kat sini, kalau tim Technotuners boleh carry spek yang macam tu, maknanya pomen Malaysia pun boleh buat ke lah. Kita ada banyak kelebihan lah, sebab kita punya highway cantik. Banyak orang suka test kat atas highway. Sebab aku membayangkan Indonesia tu dia punya highway dia jauh lah ketinggalan berbanding dengan Malaysia ni. Sebab tu lah sampai ada lah dekat orang komen, biasanya kalau pomen-pomen Malaysia testing motor kan, jarak 1 kilo 2 kilo, memang ada orang-orang Indonesia yang bagi tahu, dia kata dekat Malaysia jalan cantik. Kelebihan sebab tu orang kata apa, budaya orang Malaysia ni suka main long. Dia orang tak main sangat sprint test. Okay, tapi sprint test tu ada je dekat dalam Malaysia. Tapi aku tengok dalam dunia drag, dunia sprint test, yang paling dekat dengan budaya kita, budaya Malaysia adalah race 1000 meter lah, ataupun race 1 kilo. Tapi bila aku tengok balik race 1 kilo, tetap juga tim Indonesia dengan tim Thailand yang pegang. So apa aku boleh kata, apa yang ada dekat Malaysia, apa yang ada dekat pemain-pemain Malaysia buat masa ni, aku ingatkan dah memadai untuk menjadikan kita betul-betul power lah. Rupanya
uh, ada lagi yang lagi power lah. So benda ni bagi satu keseronokan lah, sebab yang mana kita dah tahu dekat Malaysia banyak orang suka main long 1 kilo 2 kilo, dan kita anggap kita agak expert lah untuk kategori 1 kilo 2 kilo atas highway ni. Tapi rupa-rupanya bila masuk race yang macam tu, kita belum lagi top 1 top 2, top 3 pun belum. So kat situ aku nampak sebenarnya benda ni membakar semangat pomen-pomen dalam Malaysia agak, tuner-tuner dalam Malaysia agak, untuk come out resepi yang korang test. Selalunya korang test sebelum-sebelum ni lah dekat atas highway 1 kilo berapa GPS naik. Kau nak tengok betul-betul benda tu laju tak laju kan. Ada ET, ada timing lengkap apa semua, memang kena masuk race yang macam ni lah, dan bertap lah dengan tim-tim yang power macam ni. So kusangkakan sudah memadai, rupanya terbukti ya, masih banyak lagi benda yang kita perlu buat lah. Aku pun bukan pomen, aku just melihat dari sudut mata netizen lah. Kau bayangkan kalau tiba-tiba Technotuner dia offer, siapa nak buat motor guna spek dia, aku rasa ramai yang nak, yang hantar motor dekat dia. Bang tolong buat, berapa modal? 6,000 on. Aku rasa ramai. So aku ada pengalaman lah dengan motor-motor yang top speed hujung sampai ni. Dan dia ada sebab-sebab kenapa dia jadi macam tu. So aku rasa Technotuners punya motor pun macam tu juga. Cuma sejauh mana betul ataupun tak, itu untuk next podcast yang aku akan buat lah. At the end, resepi dia orang je yang tahu. Kita boleh agak, kita boleh teka lah, kita boleh tengok daripada luar lah apa yang dia orang buat, daripada gambar apa semua, daripada video kan. Kita boleh cuba assume lah sebenarnya apa yang dia buat, dan kenapa motor dia, karakter dia macam tu. Motor dia starting dia tu macam tak adalah power sangat kan, tapi hujung menjerit dia punya menjerit tu nampak lah. Kau punya POV tu, pesaing kau kat sebelah makin lama makin halus. Itu satu pandangan yang mahal. Tu satu pandangan yang orang kata setahun 2-3 kali kau boleh tengok. Lepas tu kau kena tunggu tahun depan pula nak tengok lagi sekali. Mahal. So aku terpaksa mengakui Technotuners memang power lah. Indonesia dengan Thailand memang power untuk kategori 1 kilo. Yang disangkakan sebenarnya, aku sangkakan tim Malaysia power lah. Orang kata boleh fight, betul-betul fight lah. Sampai orang kata at least final lah, sebab kita highway kita banyak kan, tapi rupanya masih ada banyak lagi benda yang kita boleh touch up lah untuk perbaiki. Aku tak rasa ini adalah perlumbaan terakhir dekat Thailand yang mana tim Malaysia akan hantar tim. Aku rasa lepas ni pun akan hantar lagi, masing-masing akan cuba pukul nama. Sebab yalah, kalau kau betul-betul menang kan, ataupun top 3 kan, maknanya resepi kau menjadi lah. Siapa yang tak nak resepi tu? Kalau kau kata okay, kita ada spek 1 kilo NGO Buriram Thailand punya spek, so siapa yang nak, harga dia sekian, ramai je yang akan hantar motor. Dapat motor yang boleh 1 kilo pergi laju gila kan. Siapa yang tak nak? Lepas tu macam mana nak sesuaikan dengan highway yang tu, masing-masing lah, atas permintaan masing-masing lah. Macam tu. So itulah dia. Tahniah kepada tim yang menang. Tim Malaysia pun ada banyak race juga yang orang kata naik podium lah. Tapi yang paling highlight adalah 1 kilo punya game lah. 1 kilo punya game ni, dia punya hype dekat Malaysia dengan Indonesia ni sampai tahap game super open tu orang tak tengok sangat pun. Game super open. Game super open, tim daripada Thailand, dia orang bawa motor yang bersesiran hampir 1000cc. Padahal yang tu gempak tapi orang fokus 1 kilo ni. Macam tu. So itulah. Tak ada apa-apa yang aku boleh cakap sangat. Moga
Moga ada penambahbaikan dalam race-race yang akan datang lah, sebab rasanya bukan aku seorang je yang mengharapkan benda tu. Sebab bila tim Malaysia dah pergi ke NGO Buriram race dekat Thailand, race yang kita boleh panggil level Asia ni kan, semua orang dah mula memandang kan. So benda tu dah macam jadi satu event yang tiap-tiap tahun orang nak tengok. Tiap-tiap tahun orang nak tengok. Dan benda tu juga jadi satu tempat yang mana nak membuktikan betul tak komen kita boleh fight belah sana. Macam tu kan. Menang kalah tu adat. Tak ada siapa yang nak marah pun kau menang ke kau kalah ke kan. Cumanya kalau bengkel kau bawa nama bengkel kan, kau bawa nama bengkel lepas tu kau menang, customer yang akan datang kat bengkel kau memang beratur lah bhai. Itu ialah cerita dia. Okay, so sekian daripada saya untuk podcast yang pertama. Thank you for the support. Kita jumpa lagi untuk the next podcast. Bye bye.